pasal 15 hari bulan 4 itu hari, yang mana surat khabar Sinchu Daily telah print gambar Malaysia tanpa bulan. Yang mana bulan tu bermaksud agama Islam adalah agama rasmi negara. Apa pendapat Tok Ki tentang tu? Pendapat Tok Ki mudah je. Okey. Proses untuk membawa budaya atau mungkin pengaruh baru ini biasa dijalankan oleh pihak-pihak tertentu. Okey. Contohnya mungkin komunis yang ada betul. di sini, yang masih ada ke. Jadi mereka sentiasa cuba memesongkan pandangan kita, memesongkan amalan kita dan fahaman kita. Jadi apa yang kita tengok itu adalah satu proses yang kita lihat sebagai usaha untuk mencairkan pegangan kita. Dahlah kita ni pegangannya lemah, dicairkan lagi. Jadi, betul. Kita mungkin ke arah tidak ada apa-apa pegangan satu hari esok. Jadi ini kita kena lihat balik macam mana kita nak menangani kes-kes demikian. Kerana kes ini amat serius. Pada topik yang amat serius. Macam akidah. Betul. Jadi benda-benda akidah ini perlu lakukan sesuatu untuk menentukan yang akidah terutama di kalangan muda tu amat penting untuk kita fahami secara jelas. Betul. Kalau tidak, macam kita lah kepercayaan pada Allah katakan. Benda ni nampak sikit. Tapi betul. Kalau dia, contohnya kalau kita tengok proses pendidikan. Kalau kita tengok masih lagi banyak buku sains yang mengatakan manusia ini datang daripada buruk. Betul. Masih lagi hari ni pun masih sampai lagi. Sekarang kan. Jadi betul. Kita, itu yang kita kata tadi, dia dapat menghakis keyakinan kita. Jadi bila keyakinan dah hakis, maka kita pegangan kita akan jadi lemah. Betul. Jadi ini yang kita kena ajar anak-anak. Pasal anak-anak kita akan belajar benda yang sama. Betul. Jadi bila dah begitu, kita pula ajar anak-anak kita belajar. Jadi fikiran mereka ini boleh dicanai mengikut agenda mereka. Macam yang tadi ajaran mungkin tak ada bulan. Dulu bendera pun terbalik. Betul. Warna pun berubah. Belajar bahasa Jawi pun tak boleh. Benda-benda yang begitulah yang kita rasa perlu dilihat secara serius dalam pembentukan negara ini.